Ambil side sikit. Turun. Nice. Corner sikit. Okay, layan juga. Layan juga dia punya handling. Actually agak nimble tau motor ni. Nampak? Memang agak nimble. Dia punya pick up pun boleh tahan juga. Macam sekarang ni tengah naik bukit kan. Memang tak ada masalah. Nice. Layan juga dia punya cornering. Ni guna tajam sikit. Ambil side. Turun. Okay, nice. Corner sikit. Nice. Motor ni dia terasa agak ringan dan nimble. Walaupun dia skuter yang besar kan, 250. Tapi bila hampa nak hampa nak elak lubang ke apa, hampa nak manuver kan, memang terasa lincah lah orang kata. Memang nimble. Dan dari segi suspension, suspension dia bagi saya, dia just nice. Tak keras sangat dan tak lembut sangat. So setakat ni lah feel dia fun lah. Motor ni bawa memang fun lah. Shock kan, hampa nak layan. Dia selesa. Dia selesa. Cuma ni lah position tempat letak kaki ni, bila hampa lunjurkan macam ni je, dia macam kurang selesa sikit bagi saya. Angle dia terlalu tinggi. Yang lain semua handling suspension pun just nice. Dia more tu comfort lah actually. Dan satu lagi windshield lah. Windshield dia ni macam kurang function sikit lah. So saya boleh rasa lah rintangan angin tu memang agak kuat lah bila saya bawa motor ni, especially kalau bawa laju lah. Sebab dia tak cukup tinggi untuk menahan angin tu daripada mai ke bahagian muka kita.